Assalamualaikum tuan. Ni nah. Tadi dalam 2.5. Kau duduk dekat BTHO So daripada depan lah tadi maknanya. Macam U-turn balik. Sekejap saya tengok dah. Ada dua tempat jauh tak tahu mana satu. Yang ni saya tahu. Taksi, Taksi. Yang ni port charger bukan, yang ni port charger ni. Tak tahu lah. Yang ni kot servis yang tepi tu lah. Ni yang latest model punya, yang ni dia support 4K resolution. Kalau yang ni dia support Full HD. Lepas tu kalau yang ni dia ada 5 port tau, USB-A, lepas tu port HDMI. Dekat sini untuk masuk micro SD card, SIM card dengan Type-C, yang untuk cucuk kabel lah. Ya, kalau yang ini dia ada 3 lubang ni tau. Dia tak ada ni USB-A dengan HDMI. Selalu saya recommend yang ni dekat kereta MPV. Contohnya macam kereta Velfire ke Alphard kan dia ada monitor belakang kan. Okey, kalau katakan tuan masuk wireless HDMI dekat sini, lepas tu tuan cucuk dekat monitor belakang. Lepas tu dekat sini kan tuan boleh ni guna yang remote Android tu ataupun guna mouse. Lepas tu nanti dekat yang monitor belakang tu boleh control guna mouse. Lepas tu dia boleh buat split screen lah. Contoh dia yang dekat depan ni tuan guna apps YouTube, lepas tu belakang orang boleh tengok Netflix. Dekat depan tuan touch screen, belakang dia boleh guna mouse. Faham tak? Kalau yang ni dia tak boleh guna untuk monitor belakang, dia cuma untuk depan je. Kalau macam BYD ni sesuai ambil yang ni lah. Okey. Lepas tu dia chipset dia guna Snapdragon. Dua-dua ni pun guna Snapdragon. Dua-dua model ni pun ada built-in GPS juga. Okey, lepas tu tekan ni TV lah. Lepas tu nanti tuan kena install dia punya apps dia kan. Nanti dia akan bagi macam apa password Lepas tu tuan sign in je terus boleh guna. Tu bayar sekali je. Dia bukan bayar bulan-bulan. Kod 12 tekan OK. Tekan tambah. Lepas tu apa? Waste dengan YouTube. Yang ni tuan boleh adjust lah. Nampak? Okay, biasa ambil 55 lah. 55 save. Okay, itu home screen. Kalau buka Waze, GPS, dia GPS benda tu ke GPS phone kita tu? Tak. Dia yang ni memang dia ada GPS dia sendiri. Dia bukan memang accurate. Tuan boleh test lah tuan. Sekejap Yang ni dia memang ada built-in GPS. Kalau yang tak ada built-in GPS tu, yang bawah 200 punya model yang ni. Kalau yang ini okey. Yang ini dengan yang ini. Ni yang basic punya. Yang ni dia tak ada GPS. Lepas tu dia tak boleh masuk SIM card, nampak? Tak boleh masuk SIM card. Kalau tuan nak guna untuk tengok YouTube, Netflix kan, tuan ambil ni pun dah okey dah. Tapi yang ni saya bagi tahu dua model ni dia kurang smooth. Sebab yang ni dia guna chipset yang biasa punya. Kalau tuan guna yang Calling Kit ni, yang ni dia guna apa ni, chipset Qualcomm Snapdragon. Nampak? Okey, ngamen. Okey, sekejap saya tunjuk dia punya spek dia. Kat sini boleh kawal juga lah nak besarkan net ni. Boleh? Boleh juga lah. Kalau tuan tekan double click dekat line tengah ni, dia pindah, nampak? Okay. Dia kalau yang lagi best guna sebenarnya Calling Kit ni. Sekejap lagi tuan test ni pula tengok perbezaan dia kan. Okey. Setting. Boleh lah layan boring kan, jam-jam kan.